Pernah tak anda terfikir macam mana rupa dunia kita ni beribu-ribu tahun yang lalu? Cuba lupakan sekejap peta dunia yang kita selalu tengok tu. Hari ini, jom kita kembara jauh ke masa lampau. Ke sebuah dunia yang dilitupi ais tebal dan dihuni oleh haiwan-haiwan gergasi yang, wow, memang menakjubkan. Jadi, bersedialah sebab kita akan selami zaman ais batu dan bongkar macam mana era sejuk ni telah membentuk planet yang kita panggil rumah hari ini. Okey, sebelum kita terjun ke lautan ais tu, jom kita ambil masa sekejap untuk lihat dunia kita sekarang. Planet kita ni nampak macam tenang dan stabil je kan? Tapi, di sebalik ketenangan ni, sebenarnya bumi kita ni menyimpan sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan perubahan. Perubahan yang sangat dahsyat sampaikan kita pun susah nak bayangkan. Cuba lihat indahnya planet kita ni. Lautan biru yang luas, daratan hijau yang subur. Nampak sangat aman dan macam takkan berubah. Inilah tempat selamat yang kita panggil rumah. Tapi, betul ke ia sentiasa macam ni? Jawapannya, jauh sekali. Beribu-ribu tahun dahulu, planet yang sama ini, tempat kita berdiri sekarang, adalah sebuah dunia yang sangat-sangat berbeza. Dunia yang lebih sejuk, lebih liar dan hampir keseluruhannya dilitupi oleh lapisan ais yang tebal memutih. Baiklah, sekarang jom kita tinggalkan sekejap dunia moden yang selesa ni dan melangkah masuk ke satu era yang luar biasa. Selamat datang ke zaman air batu. Satu zaman di mana kesejukan bukan sahaja mencabar kehidupan, tapi jugalah yang telah mengukir setiap inci lanskap yang kita lihat hari ini. Jadi, apa sebenarnya zaman air batu ni? Cuba bayangkan satu tempoh masa yang teramat panjang di mana suhu seluruh dunia tiba-tiba menjunam. Ini menyebabkan bongkah-bongkah ais gergasi yang tebalnya berkilometer mula merebak dari kutub dan menutupi sebahagian besar Eropah, Asia dan Amerika Utara. Jadi siapa je yang tinggal kat dunia sejuk beku ni? Salah satu penghuni yang paling popular mestilah mamut berbulu. Ia hidup masa zaman Pleistocene, itu nama saintifik untuk era ni. Bayangkan seekor gajah zaman sekarang, tapi lagi besar, dengan bulu yang sangat tebal dan gading melengkung yang gah. Mereka nilah gergasi sebenar zaman tu. Tapi dunia ni bukan untuk haiwan makan tumbuhan je tau. Ada juga pemangsa yang sangat hebat. Kenalkan, harimau bertaring panjang. Dengan gigi taringnya yang tajam macam pisau belati, ia adalah salah satu pemburu yang paling digeruni masa tu. Sampaikan haiwan yang jauh lebih besar daripadanya pun boleh ditumpaskan. Dan untuk melengkapkan geng haiwan mega kita, ada sloth gergasi. Lupakan sloth zaman moden yang comel dan bergerak perlahan tu. Sloth purba ni saiznya boleh jadi sebesar seekor gajah kecil. Mereka ni herbivore yang bergerak perlahan, merayau-rayau di landscape berais untuk cari makanan. Haiwan-haiwan hebat ni sebenarnya hanyalah satu babak kecil dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar. Untuk kita betul-betul faham zaman air batu ni, kita kena undur masa lebih jauh ke belakang lagi dan tengok sendiri macam mana planet kita ni telah melalui satu transformasi yang epik. Jom kita lihat garis masanya. Okey, pertama sekali kita kena faham skala masa ni. Para saintis anggarkan umur bumi kita ni lebih kurang 4.6 bilion tahun. Bilion ya, bukan juta. Itu tempoh masa yang sangat-sangat panjang sampaikan otak kita pun susah nak proses. Slide ni macam ringkasan cerita planet kita. Jom kita lihat. 650 juta tahun dulu, bumi ni tandus, kosong. Kemudian, sekitar 390 juta tahun dulu, hidupan pertama mula muncul dalam lautan. Kita lajukan masa ke zaman Jurassik, zaman dinosaur yang gagah. Lepas mereka pupus 94 juta tahun yang lalu, barulah benua-benua mula terbentuk. Dan akhirnya, sekitar 18,000 tahun lepas, masa penghujung zaman air batu, dunia kita pun mula nampak macam yang kita kenal sekarang. Macam semua benda dalam hidup, setiap zaman ada penghujungnya. Jadi, apa yang berlaku bila zaman air batu ni mula berakhir? Suhu dunia mula meningkat dan ini mencetuskan satu fenomena yang mengubah dunia selama-lamanya. Pencairan air secara besar-besaran. Bayangkan, satu banjir gergasi yang berlaku dalam gerak perlahan selama beribu-ribu tahun.
Semua air daripada ais yang cair tu, ia tak hilang macam tu je. Air ni mengalir dengan kuasa yang sangat dahsyat, mengukir lembah-lembah yang dalam, membentuk sungai-sungai yang besar dan mengisi semua lekukan gergasi di muka bumi yang akhirnya menjadi lautan dan tasik-tasik yang kita lihat hari ini. Nah, kat sini kita boleh nampak perbezaan yang sangat ketara. 18,000 tahun dulu, paras air laut jauh lebih rendah. Kenapa? Sebabnya mudah je. Banyak sangat air di planet ni terkunci dalam bentuk ais dekat kutub. Bila semua ais tu cair, air tu pun kembali ke lautan, menyebabkan paras air laut naik mendadak. Ia menenggelamkan banyak kawasan darat dan mencipta garisan pantai yang ada sekarang. Dan apa hasilnya? Dunia kita hari ini pada dasarnya adalah sebuah planet air. Lautan meliputi 71% permukaan bumi, satu warisan agung dan peringatan tentang betapa berkuasanya pencairan ais di akhir zaman air batu. Dan lautan yang sangat luas ini terbahagi pula kepada 5 lautan utama yang kita kenal, Pasifik, Atlantik, Hindi, Selatan dan Arktik. Setiap satu lautan ni adalah hasil langsung daripada sejarah iklim planet kita yang sentiasa berubah-ubah. Semua cerita ni memang menakjubkan kan? Tapi mesti ada yang tertanya-tanya, macam mana kita tahu semua ni? Macam mana kita boleh lukis balik gambaran masa lampau yang begitu jauh dengan begitu terperinci? Jawapannya terletak pada sains. Para saintis ni, kerja mereka macam detektif masa tau. Mereka guna macam-macam alat. Paleontologi kaji fosil haiwan purba, arkeologi pula kaji barang-barang peninggalan manusia. Manakala, geologi, kimia dan fizik pula bantu kita faham proses-proses yang membentuk bumi. Bukan satu bidang je yang boleh cerita semua ni, tapi gabungan kesemua bidang inilah yang membolehkan kita membaca sejarah epik planet kita. Kita dah kembara jauh hari ni. Dari dunia sejuk zaman air batu, sampailah ke dunia air yang kita diami sekarang. Perjalanan ni membuktikan satu perkara yang pasti. Planet kita ni tak pernah statik. Ia sentiasa berubah, sentiasa berevolusi. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir. Memandangkan bumi ni sentiasa berubah, agaknya apakah perubahan besar seterusnya yang menanti kita? Cuba fikir-fikirkan.